Ahlul Quran. Ketika orang-orang yang pergi ke barzakh, tengok Quran, ni Quran. Orang-orang Ahlul Quran pergi ke barzakh. Barzakh bukan akhirat. Ada orang dia masuk barzakh, malaikat mungkar dan nakir datang. Dia ada dosa, dia Islam, dia tak pernah syirik, dia ada dosa, ada salah dalam hidup dia ada buat salah, dia ada buat dosa dengan Allah. Kemudian datang malaikat. Bila datang malaikat untuk pukul dia, tiba-tiba ada satu orang lain yang duduk di depan dia. Orang rupa paras orang, dia jelma dalam keadaan orang. Lalu orang yang duduk di depan ni pertahankan dia. Orang itu adalah jelmaan kepada Quran yang nak bagi syafaat. Sampai di alam barzakh, Quran mempertahankan tuan itu.